Jumpa lagi bersama Cik Kim. Kali ni ada yang bertanya kepada Cik Kim. Cik Kim, kenapa pentingnya seseorang itu jadi jurulatih kesihatan mental komuniti? Dia punya soalan. Dan kenapa juga sekarang ni kata makin ramai orang alami stres, tekanan kerja dan rasa keseorangan tanpa tahu nak ke mana untuk dapatkan bantuan. Dan kenapa komuniti kita perlukan seseorang yang mampu mendengar, memahami dan membantu dengan cara yang betul? Tanya dia kepada Cik Kim. Sebenarnya, tahukah anda bahawa anda boleh membina kerjaya anda dan menambah pendapatan anda secara profesional sebagai jurulatih kesihatan mental komuniti yang diiktiraf di bawah bimbingan Mental Wellness Ecotourism Center Malaysia. Anda akan belajar berkaitan apa? Kemahiran asas kesihatan mental dan intervensi psikososial dan komuniti untuk kegunaan diri anda juga dan membantu orang sekeliling. Kerjaya ni sangat sedikit di Malaysia dan ianya di dalam lajur perkhidmatan sokongan kesihatan mental untuk komuniti dan juga di tempat kerja. So, dia tanya pada Cik Kim, macam mana nak mula Cik Kim? Sekarang saya minat nak dibimbing di Mental Wellness Ecotourism Center Malaysia untuk jadi jurulatih kesihatan mental komuniti. Jawapannya mudah. Tak banyak cerita, tanpa sebarang keraguan. Call terus dan berhubung dengan Cik Kim sendiri 0192044036. Jadilah jurulatih kesihatan mental komuniti terlatih di bawah kami, ZAS.